Semasa Ramadan, kami sentiasa menambah baik untuk pelanggan. Kami beroperasi di lebih masa, iaitu 6 pagi hingga 7 petang untuk memenuhi keperluan para pelanggan yang datang di sini. Kita di sini akan menjaga kualiti produk kita dan menambah lebih banyak produk-produk kita di sini. Ramai pelanggan di sini memilih untuk masak di rumah untuk makan bersama family. Kita ada keperluan untuk nasi kerabu seperti cili, kobis, sayur bayam. Memang permintaan lebih tinggi daripada bulan-bulan sebelum ini. Di sini kami tidak menyediakan makanan yang telah dipotong. Sebaliknya, kami menyediakan barang-barang yang segar, yang terpilih di sini, dan kami juga menyediakan perkhidmatan untuk penghantaran di rumah. Kami di sini untuk memudahkan transaksi untuk pelanggan, boleh menggunakan transaksi tanpa tunai seperti pembayaran menggunakan Koliong QR untuk memudahkan customer yang datang di sini. Saya memimpikan perniagaan yang lebih sukses supaya pelanggan yang akan datang di sini akan repeat kembali pembelian yang mereka di sini. Saya menyediakan sayur-sayur yang segar untuk dinikmati bersama family.